sebenarnya AI ni dia sekutu ke seteru? Sekutu ke seteru? Dia adalah sekutu bagi mereka yang mempergunakan AI. Dia adalah seteru bagi mereka yang tak guna AI. Seorang pegawai HR, pada waktu dulu, bukan HR admin pun, ada seorang yang bekerja sebagai data entry clerk, kerani masukkan data. Iaitu orang isi borang dekat kaunter, dekat jabatan, lepas tu dia kena masukkan dalam Excel. Soalan, sekarang ada lagi ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Sai sebagai host anda dalam Kopi Dulu Podcast segmen Kerjaya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya, alhamdulillah, untuk segmen Kerjaya ini kita dah masuk episod yang kedua, di mana kita akan membicarakan tentang topik yang next pula, yang lebih menarik daripada sebelum ini. Sebelum ni kita mengenali speaker kita dan sedikit cerita tentang bidang ataupun skill yang perlu di-upgrade bagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak sambung belajar ataupun yang dah bekerja. Apakah skill ataupun apakah orang kata ilmu yang perlu diambil untuk reskill dan juga upskill diri tuan-tuan dan puan-puan bagi memastikan anda sentiasa relevan. Baik, jadi untuk segmen kita pada kali ini, Kopi Dulu Podcast segmen Kerjaya ini, kita ditaja oleh sambal teriak Mama D. Rasa sekali, pasti nak lagi. Itu dia punya tagline dia. Betul ke tuan-tuan puan? Tak apa, saya tunjuk dulu. Saya dah rasa dah sebenarnya. Saya personally saya rasa lah. Untuk sambal teriak Mama D kita ni, ada dua perisa yang diberi, iaitu pedas manja ataupun yang kedua adalah volcano. Jadi packaging dia sama je saiz dia sebab berat dia sama. 150 gram, harga hanya RM17. Apakah sambal teriak pedas manja dan volcano ni punya rasa? Dua-dua adalah ikan bilis. Cumanya yang pedas manja ni hanya menggunakan cili kering. Tapi untuk volcano ni menggunakan cili hidup dan juga belacan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak suka pedas ataupun yang bila makan sikit je pedas tu dah garu kepala, bolehlah beli pedas manja. Pedas manja ni tak pedas pun, sangat-sangat sesuai untuk beginner. Untuk yang nak. Dan produk ni adalah produk best seller kita. Best seller untuk Mama D. Dan kalau yang sedikit nak pedas, bolehlah ambil volcano. Volcano ni dia ada rasa pedas. Tapi janganlah expect pedas macam masak lemak cili api Negeri Sembilan. Tidaklah begitu. Tapi dia ada sedikit pedas. Dan untuk packaging sambal teriak Mambadi ni, dia sangat-sangat friendly travel. Boleh bawa ke mana-mana. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan habis makan sikit, makan dengan bubur ke, dengan nasi putih panas ke, dengan mi ke, sangat-sangat sedap. Lepas tu boleh seal semula dan juga boleh simpan dalam bekas kedap udara, akan bertahan selama 3 bulan. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang beli ni pun bawa travel, bawa pergi umrah, sebab dah kat umrah tu dah mula rasa rindu dah nak makan sambal. Jadi sangat-sangat sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak order, kalau nak tempah, bolehlah WhatsApp di nombor 011-333-57233 ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke Shopee, type je sambal teriak, double A sambal teriak. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapati bahawa produk ini telah terjual hampir 10,000 lebih pack yang telah dijual di Shopee. Dan untuk akaun TikTok insya-Allah coming soon akan diwujudkan. Jadi tunggu saja, dari semasa ke semasa kita akan buat sambal teriak punya akaun TikTok. Jadi tu perkongsian tentang penaja kita bagi segmen Kerjaya Kopi Dulu Podcast pada kali ini. InsyaAllah kita akan berehat sebentar dan kita akan sambung blok seterusnya untuk soalan berkenaan dengan AI. Episod sebelum ni kita dah cerita sikit pasal AI. Speaker kita dah uraikan sikit, dah bagi hint sikit pasal AI. InsyaAllah episod kali ini kita akan gali lagi dalam tentang AI seteru atau sekutu. Jumpa lagi sebentar. Baik, kembali lagi bersama dengan saya Ustaz Sai dalam Kopi Dulu Podcast segmen Kerjaya yang ditaja oleh Sambal Teriak Mamadi. Untuk episod kali ini kita nak bincangkan tentang Artificial Intelligence
versus kebolehpasaran pekerja. Jadi guest yang sama juga kita datangkan iaitu Tuan Nik Akmal. Apa khabar Tuan Nik? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jadi episod yang sebelum ni Tuan Nik Akmal ada cerita sikit pasal AI kan? Tentang orang kata zaman dulu kita biasanya Microsoft Word, PowerPoint dan juga Excel. Sekarang ni untuk sekolah menengah pun dah biasa dah dengan Canva. Kalau untuk saya personally, saya banyak gunakan ChatGPT, Canva dan juga Napkin AI. Sebelum ni Gamma. Ni adalah untuk buat PowerPoint lah. Gamma dan kemudian Napkin.ai. Jadi itu antara platform-platform AI yang boleh digunakan. Dan sebenarnya AI ni dia sekutu ke seteru? Tuan Nik. Macam mana? Baik. Sekutu ke seteru? Dia adalah sekutu bagi mereka yang mempergunakan AI. Dia adalah seteru bagi mereka yang tak guna AI. Yang nak lawan dengan trend. Dia bukan nak lawan trend, dia tak payah gunalah. Benda baru tak payahlah. Dia rasa benda ni akan berlalu, ni trend je. Okay, itu akan jadi seteru. Sebab AI is not a trend. AI memang trend, but dia bukan sekadar macam fashion. Dia datang 2-3 tahun dia hilang. Tak, dia akan datang, dia akan stay. Sebab dia adalah teknologi punya trend. Okay, baik. Kita hurai panjang sikit. Sekutu ni macam mana ataupun seteru macam mana? Saya ambil contoh. Seorang pegawai HR. Pada waktu dulu, bukan HR admin pun, ada seorang yang bekerja sebagai data entry clerk, kerani masukkan data. Iaitu orang isi borang dekat kaunter, dekat jabatan, lepas tu dia kena masukkan dalam Excel. Soalan, sekarang ada lagi ke? Sekarang form pun scan isi form kan? QR. Okay. Form fizikal ni adalah sangat-sangat jarang kecuali benda-benda yang legal, undang-undang. Yang itu perlu sign hidup, isi hidup sebagainya. Okay, itu je. Baik. AI pula datang, kerja-kerja daripada seorang yang ada data, dia kena massage data. Mana kata kena buat table, lepas tu pecahkan ikut umur, asingkan, susun ikut nama sebagainya. Yang tu biasanya bukan ambil masa sehari 2 hari, ambil seorang. Satu pekerjaan, kerja dia itu je. Sorting data. Ni banyak dekat admin, ada dekat hospital, ada dekat facility, ada supply chain, dia semua ada. Kerja admin ni. Now, bila datang AI, kita hanya bagi prompt dekat AI. AI susun data ni ikut apa? Kolomnya kena ada 5. Kolom pertama namanya 1, 2, 3. AI siap. Dengan ketepatan 95% ke atas. Kita hanya supply orang kata raw data, kita prompt, siap. Tak perlu pekerjaan yang kena bayar 2,000 sebulan, 1,800 sebulan, 1,700 sebulan, kena bayar KLSP, sakit kepala tak datang kerja, sakit kepala dengan MC, bos saya pening, so saya cekik birit lah. Masalah disiplin lagi, kena DI lagi. Lepas tu aku buangkan, aku kena sama dekat syarikat perendastrian JPK. Tak payah serabut, hilang semua. Hanya dengan 5 minit, 10 minit, prompt yang betul, siap. Soalan, kalau admin tadi, dia tak belajar prompt AI, agak-agak dia kekal relevan tak? Obviously not lah. Kalau dia belajar AI, agak-agak kekal tak kerja dia? Kekal. Maka, siapa yang belajar AI, jadi sekutu. Siapa tak belajar AI, jadi seteru. Nah, kita tahu, tuan, tadi kerja dia sebulan untuk massage data. Sekarang ni kerja tu sejam 2 jam, siap kan? So, apa dia buat? Maka dia kena ambil job scope lain. Contoh. Dia akan diberi job scope lain. Mesti dia beri. Mana ada syarikat bagi, okay dah prompt sejam, siap. Okay, sebulan lagi. 24 hari lagi buat apa kan? Dia akan ambil kerja lain ataupun kerja tu hilang totally. Job scope yang kena buat sejam massage data dia bagi pada orang lain. Contoh dulu ada 3 admin, sekarang tinggal 1 je admin. Seorang admin boleh cover 3 orang punya pekerjaan sebab ada AI. So siapa antara 3 admin tu yang adapt dengan AI, dia akan kekal lah. Maka yang seorang tu kalau dia bersekutu dengan AI, maka dia kekal. Yang berseteru, hilanglah dia. Alright. Saya ada tengok satu gambar tu, Tuan Nik. Orang bawa helikopter. Seorang bawa helikopter, seorang lagi bawa kamera, sebesar-besar kamera. Tapi kemudian diganti dengan satu keping drone je. Betul. Hilang 2, orang kata kira professional skill juga tu. Professional job bawa helikopter dengan videographer kan. Betul. Tapi boleh hilang diganti dengan drone saja. Cuma, dia kena ada lesen memandu drone. Skill drone pula. So, dia kena berlatih. Betul. Okey, baik, faham. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan pilih lah. Sama ada nak menjadi sekutu
ataupun menjadi seteru kepada AI. Kita berehat sebentar, jumpa selepas ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bersama kembali dengan saya Ustaz Sai sebagai hos Kopi Dulu Podcast. Kita dah cerita sikit tentang AI tadi. Adalah atas pilihan masing-masing sama ada kita nak adapt dengan teknologi ni, sebab teknologi ni dia bukan trend. Sebab tuan ni Akmal kan, teknologi ni dia akan datang dan dia akan buat revolution. Kita kata 3.0, 4.0 sekarang ni kan. So bukanlah kita anggap benda ni nanti macam fashion, habis musim sejuk dah habis dah, tak pakai dah baju, masuk musim panas. So sangat-sangat orang kata berbahaya bagi mereka yang berseteru dengan AI. Baik, saya hari tu ada tengok satu cerita movie tu ni dekat dalam Netflix lah. Tajuk dia Upstream. Kisah dia saya bagi sinopsis sikit Kisah dia ni seorang pekerja yang professional skill. Tugas dia lebih kurang macam develop application, develop website, macam data center, lebih kurang macam tu lah, saya tak pasti sangat. Tapi sampai satu masa tu mungkinlah tekanan ekonomi apa semua dan company dia retrench dan mula buang pekerja. Dan mula ada, mungkin kan ada department yang project based kan. So habis projek ni tak dapat nak renew projek lain, dia mula buang. Dan sampai satu ketika ni sampai ke dalam cerita Upstream ni lah, dia ketua jabatan dan dia pun dibuang kerja. Umur 45 tahun, gaji waktu tu mungkinlah kalau contohlah kita ambil 15,000 contohnya kan, ataupun 20,000 kerja teknologi punya IT. Tapi dia nak cari kerja yang sama dengan gaji dia, dengan komitmen dia sangat-sangat sukar, tak dapat pun. Orang dah cari yang lebih muda apa semua. Dan akhir sekali dia memilih untuk kerja rider. Di situ sangat-sangat struggle lah, tak pernah bawa motor, umur 45 tahun nak kena bawa motor. Redah hujan apa benda semua, dengan accident apa semua, dan akhir sekali, tapi nice ni dalam cerita ni tuan ni, dia engineer. Dia Microsoft apa orang kata, yang buat software ni lah. Buat software engineer ni, dan dia develop satu apps yang membantu kerja rider dia ni. Apps ni adalah menunjukkan jalan-jalan shortcut, jalan-jalan pintas yang dia boleh guna untuk dia capai delivery punya bilangan yang banyak, dan akhir sekali dia jadi staff of the year. Dan penutup dia tuan ni, dia di-hire kembali oleh syarikat lama dia Yang buang tu. yang buang dia, sebabkan menghasilkan apps application yang sangat berguna ni lah untuk rider ni. Jadi memang kita tak boleh nafi, ramai jugalah kita kata apa pekerjaan-pekerjaan yang dah ditutup ataupun pekerja-pekerja yang dah dibuang ni disebabkan perkembangan teknologi dengan AI ni memang real, betul tak tuan ni? Betul. Real. Sebab kadang kita tak nampak. Tapi saya ada baca satu berita 600,000 pekerjaan akan digantikan dengan AI. Dan sekarang ni pun government kita baru mewujudkan pejabat kebangsaan AI di Kementerian Digital. Jadi kita nak cerita ni bagi mereka yang fresh grad ataupun mereka yang baru bekerja kontrak, belum permanent lah kita ni sebut ni. Kalau dah masuk government, dah permanent, diorang mungkin tak affected ke? Diorang affected juga tu ni? Affected tapi juga. tak highly impacted lah. Cuma government sekarang dia ada kontrak baru kan, which is dia bukan lagi time based, dia adalah performance based. Untuk yang gaji baru ni kan? Untuk gaji baru ni, dia yang 1,000 muka surat tu yang kena baca sign tu, ya performance based. Akan terkesan juga? Akan terkesan sedikit sebanyak. Okey, kalau boleh tuan ni kupas sikit tentang apakah kesan pada diorang ni, terutamanya yang fresh grad dengan kontrak ni, dan yang kedua yang permanent ni. Saya ingat permanent dah selamat. Rupanya yang permanent ni pun akan ada impact juga. Cuba kalau tuan ni kupas. Baik. Pertama sekali, impact tu semua orang pasti akan terasa. Cuma kecil besar saja. Okay. Alright. Now, position secara umum akan impacted dengan AI ataupun teknologi sebab dia kena sentiasa adapt. Siapa yang tak adapt, bahasa mudah dia, siapa tak belajar. Tak belajar benda baru, habislah. Kita ambil zaman dulu. Kita ambil paling mudah admin lah, kerja paling umum admin. Dulu adalah kita pakai mesin typewriter, ketam, karbon, yang print atau bukan print dia. Yes. Saya sempat. Zaman sekarang siapa tak faham apa benda tu, Google balik typewriter. Saya sempat. Sempat lagi Lepas typewriter datang PC. PC yang besar gedabak. Sekarang PC nipis, laptop. Kita menaik, boleh potong edit
on the spot. Sekarang adalah kita baca dan dia tolong tulis. Dan ketepatan dah capai 90% dah ketepatan. 90%. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia dah boleh bezakan. Dulu dalam 2 tahun lepas dia tak boleh beza. Sekarang dah boleh beza. Dengan ada AI lagi precise. Just imagine another year, mungkin 99% ketepatan dia. Betul-betul, dalam kadang-kadang saya prompt ChatGPT tu pun dia balas bahasa Indon kan. Saya balas balik, saya nak bahasa Melayu lah. Ya, dia pun baiki. Dia akan baiki. Betul. Dan benda ni bukan ChatGPT pun. Ini adalah AI dalam Microsoft Word ada, PowerPoint ada, Excel ada. PowerPoint Microsoft Word tu kita onkan dictation, iaitu kita bercakap, kita on je dalam meeting. Kita bercakap dalam meeting. Dia capture semua. MOM meeting tu AI catat. Lepas tu siap catatan Word tu kita bagi AI compile dalam bentuk PowerPoint. Dia pun buat siap dalam PowerPoint. Selesai. Habis meeting pun dah selesai minit dah. Selesai. Bukan setakat selesai minit, selesai dengan slide presentation MOM. Soalan, apa kerja PA secretary? Kalau dia tak adapt dengan AI. Soalan saya, impacted tak? Semua orang impacted. Cuma degree of impact. Itu contoh kerja secretary admin lah. Right now. Nak masuk gig sikit gig. Sebab tuan ada sebut gig tadi. Kalau kita sebut gig, ramai yang nampak rider ataupun delivery. Sebenarnya itu adalah sebahagian kecil kerja gig. Kerja gig ni adalah kerja yang disebut sebagai dia global, merentah sempadan, kita boleh hire sesiapa dan dia tidak terikat seperti kena bayar KWSP. Dia tidak ada ikatan majikan dengan pekerja, tak ada. Dia ikatan dia adalah aku bayar upah, engkau bagi aku something. Contoh, rumah saya short circuit. Panggil wireman, datang tukar wire, repair DB sikit, tukar plug ke, dah siap berapa? 200. Okay, bayar, selesai. Itu pun dikategorikan sebagai gig ekonomi. Sebenarnya itu dah kira sebagai gig sebenarnya. Cuma range of pekerjaan. Dulu hanya kerja-kerja macam tu je, potong rumput, plumbing, wiring. Sekarang skop tu luas. Contoh accounting, ada gig boleh hire. Contoh lagi freelance ataupun kerja rider tu confirm lah. Kerja graphic design, buat poster ada gig, video editor ada gig. Jadi MC pun ada gig, iaitu MC freelance nak hire siapa-siapa. So jenis pekerjaan tu dah banyak dah. Lepas tu nak buat software, sekarang nak buat website, nak buat landing page, nak buat e-commerce punya platform, boleh hire. Biasanya kalau buat software ni hire orang India sebab murah tapi power. Alright. So benda-benda macam ni dia berkembang luas dan kita bukan boleh hire orang Malaysia, kita boleh hire orang overseas. So macam outsource lah. Outsource. Yes, the keyword is outsource. Outsource freelance, that is actually gig. Menyebabkan kita boleh buat income namun dia tidak sustainable. Namun rate dia, kalau kita maintain sama, rate kita sama. Satu sekali repair, sekali buat website berapa? 300. Lagi 5 tahun sekali buat website berapa? 300 juga. So orang yang buat kerja gig ni dia kena make themselves upgrade, kena kekal relevan dengan pasaran. Okay. Untuk bidang kreatif tadi kan, kupas pakai creative design ni, contohnya writer ke, script writer, yes, grafik, fotografer, videografer ni, sekarang ni semua dah ada template. So macam mana? Kalau kita ni kadang-kadang tak nak pun video-video yang contoh kita edit video TikTok apa, kita pun tak nak pun yang wow sangat, contoh kan, cukup ada sekadar cantik, okey. Ada template. Betul. So template ni membunuh tak, memberi kesan kepada videografer, video editor yang buat poster-poster ni contohnya kan? Betul. Diorang pun terkesan lah. Dia terkesan untuk low skill. Kalau anda kategori low, pekerjaan ni ada 3, low skill, medium skill, high skill. Kalau low skill ni, template tu telah menghapuskan semua low skill. Sebab tu orang yang tak ada basic design boleh buat design guna Canva macam saya. Orang yang tak erti buat video boleh buat video macam saya guna CapCut. Sebab apa? Ada template. Boleh siap recommend lagi. Siap title semua automatic. Betul. Tapi orang yang medium skill dengan high skill, dia tidak boleh diganti. Sebab kreativiti, seni, plotting, cerita, konflik naik, turun, climax, anti-climax, nak buat storyline, AI masih lagi tak boleh buat yang tu dan dia ada macam stiffness, kaku. Orang kreatif level, bukanlah kreatif lah, orang dalam semua industri, tapi level medium dengan high, yang ni agak sukar untuk diganti. Sebab dia ada, AI tak dapat lagi nak ni belum capai tahap tu sebab dia ada element of human touch, personalization, creativity and critical dan juga elemen-elemen menulis lah tuan. Minta ChatGPT bagi prompt detail macam mana pun, bila kita baca, kita rasa tu adalah robot. Okay. Ya, tak capai tahap tu lagi. Emosi, yes. Okay, so adalah bolehlah saya simpulkan bahawa mereka-mereka ni
yang tak nak affected ataupun impacted by AI ni, contohnya lah creative design ke apa ke, upskill diri mereka ni, jadikan kepada medium ataupun kepada high skill punya profession lah kan. Yelah, takkan orang buat movie pakai AI kan, pakai AI mungkin tak lah kan. So dia akan cari juga video-video editor yang professional lah. Which is kesimpulan dia adalah kita kena upskill diri kita ni supaya kita berada di level yang tidak mampu diganti oleh AI. Betul. Dia jangan nampak AI ni sebagai pesaing, nampak dia sebagai kenderaan untuk ditunggang. Jangan sekadar tunggang agama, tunggang AI. Okay. Baik. Jadi, okay. Apa industri yang mungkin tak affected? Kita banyak cerita industri yang affected kan. Okay, contoh, saya terfikir doktor lah, kan. Adakah sampai satu masa AI ni dia boleh buat operation prosedur sendiri ke? Robot ke? Ataupun kita kata benda tu mungkin tak lah. Macam mana? Kalau doktor, farmasis ke, benda-benda yang berkaitan dengan nyawa kan, bomba ke, takkan AI. Ada tak sektor-sektor industri yang ada blue collar industry yang majority boleh diganti AI adalah kalau pekerjaan itu job scope-nya mengandungi rutin. Buat benda sama? Benda sama. Apa contoh rutin? Operator kilang. Itu pekerjaan pertama paling impacted. Kalau tuan sebut tadi adalah berkaitan dengan medical. Yang boleh impact adalah nurse. Sekarang ni nurse tak impact lagi. Dia boleh impacted, iaitu nurse yang tunggu kat kaunter, cek darah, ambil kecil manis, semua boleh. Sebab sekarang 2025 sudah ada satu teknologi. Macam kita kan pergi gym, kita timbang berat badan, kita pegang benda tu, dia check kita punya visceral fat, body age semua kan. Betul. Sekarang sudah ada, kita pergi touch, dia cermin, touch, berdiri sekejap last minute, dia scan badan kita, boleh check semua sekali. Tak perlu nurse. Bacaan darah apa semua. Tak payah. So nurse dekat kaunter, pekerjaan dia sudah eliminated sekarang. 2025 ni. Boleh eliminate lah kalau teknologi tu sama. Sekarang dia teknologi tu masih lagi mahal. So dia tak eliminate lah. Apabila dalam setahun 2 tahun, teknologi tu murah, semua orang akan ambil. Nurse kaunter depan hilang. So nurse tu kena upgrade skill dia. Kena buat yang lebih. Tapi doktor tak hilang. Maka doktor nak subscribe, nak buat analisa, diagnose, tak hilang. Tapi ada tak pekerjaan doktor yang telah dipermudahkan? Ada. Diagnose yang laju, live diagnostic, ataupun saya kat sini, saya doktor kat Malaysia, saya pakar, saya boleh diagnose pesakit dekat China, dekat US, dekat Russia, nak dapat servis saya. Saya surgeon, saya kena fly ke sana kalau nak operation. Tapi dengan ada AI, saya pakai spec, buat kat sini, pegang robot. Robot dekat sana bergerak. Ada across the, sekarang sudah ada. Bukan sekadar AI surgery, tapi crane. So in a way dia lagi membantulah doktor. Lagi membantu. Sebab doktor contoh Perdana Menteri biasanya orang besar dalam negara kan, sakit jantung ke apa kan, dia akan cari nombor siapa doktor nombor 1 dalam dunia, dia akan fly ke sana. Pernah dengar kan, Tun M pun pernah sakit pergi luar negara, sultan-sultan kita ada yang pernah sakit pergi luar negara. Sebab apa? Sana ada the best surgeon, the best. Sekarang ni surgeon tu dia tak perlu fly sana, duduk Malaysia, masuk dalam bilik, baring je, surgeon sana operate daripada sana. So tu antara contoh yang tak affected lah. Tak affected, cuma doktor kena belajar pandai lah tu, kena test balik. So kalau doktor jenis yang old school dia mungkin akan affect lah. Dia akan affect. Okay, faham. So in a way lah, ada lah semua dari pelbagai sudut pun affected juga dengan AI ni, selagi mana kita anggap AI ni seteru kita. Betul. Okay, baik. Menarik tentang perkongsian kita. Untuk episod yang kali ni kita bincangkan pasal AI sahaja. Adakah tuan-tuan dan puan-puan pilih untuk berkawan dengan AI ataupun untuk bermusuh dengan AI? Maka itulah kesimpulan yang boleh speaker kita ulaskan. Upgrade diri kita, upskill diri kita supaya kita ni dapat, orang kata, menjadikan AI tu pembantu sahaja kepada kita dan tidak mampu untuk menggantikan kita. Baik, itu sahaja untuk perkongsian dalam episod kali ini, podcast Kopi Dulu segmen Kerjaya. Terima kasih banyak Tuan Nick tentang perbincangan kita berkenaan dengan artificial intelligence versus kebolehpasaran pekerja. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Ini semua adik yang punya. Sama teriak. Sekali rasa, pasti teriak nak lagi.